Assalamualaikum sahabat. Kalau ikutkan nak lagi lembut lagi setengah jam lah. Macam tu. Tambah lagi air. Bila setengah jam dia dah susut lah. Air dah kering. Tambah air. Lepas tu tunggu lagi. Tapi kan kami nak makan dah kan. Dah lembut dah sikit. Tapi kalau nak tambah lembut kan. Lagi ni payah. Okay. Ini macam lagi sikit je ni. Sementara yang ini, masak cili ni saya nak lagi kering lagi. Lagi kering lagi. Saya ada letak seketul apa? Gula kabung. Tapi dia kan jual kat pasar raya kan ada yang besar tu kan. Tapi yang ni kecil sikit. Seketul. Sementara tu sebelum tu 8 sudu gula putih. 8 sudu kecil. 8 sudu kecil bukan 8 sudu besar. Lagipun cili dia banyak. Lagipun dia boleh fungsi gula kabung tak silap. Gula kabung tu dia boleh ni bagi lemak. Lepas tu dia boleh color ni nanti macam merah coklat lah sikit kan. Menarik lah maksudnya bagi saya lah. Ni biar dulu time kami makan pun nanti biar api slow je. Nak bagi kering lagi. Tak kalah macam ni. Okey korang. Dah boleh tutup dah ni. Okey, jom makan.